Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana imarahkan jamaah dan juga sempena Ramadan Karim, kullu am wa antum bi khair. Kita mulakan dengan mengingatkan kita semua, mesej Quran itu jelas, hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Maknanya membaca, memahami, mengamal dan menghayati, maka baru jadi petunjuk. Apa maknanya petunjuk? Hudan linnas diterangkan lagi. Babayinatin minal huda, kerana tanda-tanda nyata pada penglihatan kita, ataupun pada dhamir kita, ataupun pada tilikan kita keseluruhannya. Mudah-mudahan dengan fahamnya apa yang kita lihat ini akan menambah petunjuk bagi kita. Dan juga wa furqan, mana kita boleh nilai. Masalahnya agama ini asas untuk memupuk keyakinan dan pembangunan karakter pribadi dengan akhlak, dengan nilai, supaya kita tahu di antara yang ma'ruf dan yang mungkar, yang hak dengan yang batil. Menerusi apa? Kefahaman. Masalah kita ini di antara lain ialah kerana kita amalkan Ramadan Mubarak. Alhamdulillah, ada yang dah berumur sikit, 30 tahun tak pernah tinggal, 40 tahun tiap Ramadan tidak pernah tinggal. Tetapi kita tahu bahawa ulama menyebut Ramadan ini sebagai madrasah Ramadan, atau sekolah Ramadan, atau tarbiyatul ruhiyah. Maknanya tanpa kecuali semua masuk sekolah. Tiap tahun, sebulan ada ujian, ada lulus cemerlang. Takkan ambil SPM 10 kali, perangai sama juga, kelulusan sama juga. Kalau anak kita ambil SPM 3 kali, keputusan macam itu kita marah. Tapi kita lupa, kita dah 20 kali dah Ramadan, tapi tidak ada peningkatan. Sebab itu kita mengingatkan kita semua tentang keperluan menjadikan bulan ini bulan yang boleh mengikat kita dengan kekuatan keyakinan dan amalan. Ini penting bagi saya untuk kita sama ingatkan. Baik. Tapi kita juga tahu roh dan semangat Ramadan itu apa? Ya, tentunya la'allakum tattaqun. Supaya ibadah ini, dulu saya pernah kupas di Kementerian Kewangan. Ya, saya kata dalam ayat Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya perintah kepada kita yang beriman muslim sekarang, dan perintah yang pernah diutuskan kepada umat terdahulu. Kepada ada umat ustaz-ustaz parti sana marah, mana boleh Perdana Menteri samakan dengan agama lain, mana boleh samakan orang yang tak beriman. Ayat itu tak usahlah gaduh. Saya hanya bagi tahu orang lain dulu pun puasa, dan Quran menyebut kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maknanya ada yang terdahulu. Ya, saya tak buat tafsir dan ulas panjang pun. Tapi bedanya kita apa? La'allakum tattaqun. Nawaitunya takwa kepada Allah SWT. Nawaitunya untuk mengikat keyakinan kita, menebalkan iman kita kepada Allah SWT. Tetapi ada dimensi lain. Puasa ini juga disiplin, integriti, karakter. Kerana siapa tahu kita puasa tak puasa? Kita saja dengan Allah SWT. Ini test yang kata disiplin and integrity. Baik, kalau puasa kita puasa, andai kata kita puasa, tak makan tak minum, dah ikut peraturan dia. Tapi maknanya membina karakter dan integriti. Bagaimana dalam kerja tak ada integriti? Bagaimana datang sekolah ikut waktu, tak ikut jadual? Bagaimana di pejabat yang di atas yang di bawah sakau? Bagaimana simpan duit di safe house tapi puasa tak tinggal? Mana ada integriti dia? Jadi itu puasa itu ada dimensi spiritual, ada dimensi
fizikal dan personal dan soal karakter, integriti dan akhlak dan nilai. Sebab itu dalam negara madani ini, kita tak bincang hanya pembangunan. Pembangunan itu penting. AI itu penting. Digital transformation penting. Negara beralih. Peralihan tenaga. Penting. Tetapi bedanya apa? Mesti diasaskan dengan akhlak dan nilai. Negara yang baik maju bagaimanapun tanpa karakter, nilai, integriti boleh rosak. Ada kuasa, masa inilah saya nak kaut. Ya. Sebab itu ada kaitannya pengajaran puasa Ramadan itu dengan pembedaan karakter. Kita dilatih dari kecil, mesti amanah, mesti ikhlas, mesti ada integriti. Kamu puasa, kamu tak boleh tipu. Tapi ya, sebab itu saya ingatkan, integriti ni maknanya apa? Jadi dia jaga akhlak dan nilai. Dia tahu melalui kepribadian. Baik. Kemudian apa lagi? Kemudian dimensi sosial. Ini bulan puasa, tahan lapar dan dahaga. Macam ketua menteri, dia pun tak makan. Tapi tengah hari saya dengar dia makan, saya tak tahulah. Dia tadi pagi pun breakfast, sekarang pun breakfast lagi. Tapi dia kata dia memang kurang makan. Cuma berat badan tak turun. Baik. Yang saya nak sebut dimensi sosial mana-mana. Mengapa kita dilatih untuk tak makan, tak minum? Padahal kita mampu. Siapa yang ramai yang mampu? Kamu mampu atau tidak makannya di istana atau di rumah atau di hotel, di mana pun kamu mesti tahan, tak boleh makan minum. Dan disiplin dan integriti daripada pagi sampai waktu maghrib berbuka. Untuk apa? Untuk kita rasa dan insaf terhadap nasib orang lain. Mustazafin wal masakin. Ya, mana kita ada perasaan. Tapi bagaimana kita makan dengan jenuh tapi orang jiran kita tak peduli? Bagaimana orang yang melimpah kekayaannya tetapi tidak mempedulikan langsung? Yang saya kata dimensi sosial, kaitan dengan masyarakat yang susah dan terbiar. Jadi makna puasa itu tidak dihayati. Pertama saya kata spiritual, keduanya integriti, dan ketiganya soal ihsan, soal compassion. Sama ada semua jiran, Muslim, non-Muslim. Tadi saya pergi rasmi masjid Jami' Perai, tengah-tengah pekan Perai, dan tengah-tengah pekan Batu Kawan. Dia masuk kawasan Batu Kawan. Ketua Menteri, lepas tu dia datang tadi. Dan tepi itu kedai-kedai, ada kedai Melayu sikit, kedai Cina, kedai India. Baik. Apa makna kita di masjid itu? Ya? Kalau di masjid, kita nak bagi makan orang miskin. Apa kita kira dia miskin Islam ataupun Buddhis ataupun Kristian atau Hindu? Tak. Kita bantu semua. Jadi ini yang menjadikan Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ketinggian Islam itu kerana kemurniannya, kena fairness dia, kena adilnya, kena hormati semua kaum. Ini kekuatan. Tapi sekarang ini yang dilagakan. Bulan puasa pun riuh rendah soal nak gaduh sama satu sama lain. Ya. Ini yang saya sebut dimensi sosial orang yang susah. Dan kalau umpama jiran, kita jaga. Jadi dia tengok, orang Islam ni budaya dia, bulan Ramadan begini, disiplinnya baik, solat malam, pagi dah datang ke subuh. Wah, ini satu yang luar biasa, tak mudah orang ikut. Disiplinnya baik. Disiplin itu pun untuk integriti. Ya? Tapi dalam kerja tak ada disiplin. Bila Ramadan tak ada disiplin. Jadi tidak ada kaitan. Ini masalah kita. Rituals atau ibadah yang terputus dengan makna kehidupan dan amalan kita. Itu dia tazkirah Ramadan. Sekejap lagi sebelum start dia beritahu tazkirah. Baik. Saya saja nak elak sebab aku dah dengar Ketua Menteri itu macam-macam projek ni minta. Tadi amalan saya ke Perdana Negeri, kita duduk 1 jam dengar pandangan negeri dan kita bagi pandangan. Dan ini termasuk umpamanya saya akan ke Sabah, ke Terengganu, ya. Jadi kadang-kadang orang cakap ni dalam ceramah-ceramah bulan Ramadan pun, tak ada anak tiri apa dia ni, banjir.
Pulau Pinang ada sedikit, Kelantan ada banyak. Berapa peruntukan kat Kelantan? Kita bagi berbilion ringgit Kelantan untuk tempatan banjir. Kita tambah lagi. Tapi yang dia sebut bukan terima kasih, dia maki lagi. Tak ada langsung prihatin. Cakap nak tolong, tak tolong. Jadi sebab tu saya kata, dalam akhlak bulan Ramadan ini, dan siapa tu yang baca Quran, faham, dan cuba ada pencerahan, ada maklumat kena betul. Jangan beda pendapat, tak ada masalah dalam buku. Fadlinah tahu, di antara buku yang saya galakkan budak-budak baca, termasuk Adabul Ikhtilafil Islam. Adab berbeza pendapat, Ethics of Disagreement in Islam. Maknanya boleh disagree, tapi ada etika, ada moral, ada akhlak. Jadi tak pecah masyarakat. Beda pendapat, asalkan soal-soal akidah, soal yang sabit, yang tetap, tidak ada perbezaan. Kemudian sekarang kita galak pelajar Islam semuanya baca 40 hadis. 40 hadis itu jumhur ulama yang matan 40 hadis ini Imam Nawawi itu digalak-galakkan baca. Ini makna pencerahan supaya kita dapat latih anak-anak kita memberi makna kepada amalan. Tentang projek-projek ini di Pulau Pinang, saya tahniahlah kepada Ketua Menteri dan ahli mesyuarat kerajaan negeri kerana berikan menekankan suatu tata kelola, prinsip kerja kuat. Jadi tarikkan. Saya pergi mana-mana di dunia, orang tahu tentang Pulau Pinang. Sampai kena buka kawasan industri sampai ke Batu Kawan. Kerana kejayaan kita menarik pelaburan dan disiplin kita dan efisiensi, kecekapan dalam pentadbiran. Kita tengok kelulusannya cepat. Ini semua membantu. Bila bantu banyak hasil, maka peruntukan kita boleh lulus lah. Sekarang ni pelan-pelan lah. Yang mana kita luluskan, saya dah umumkan banyak. Yang tadi itu dituntut atau dicadangkan untuk rancangan Malaysia ke-13 yang kita sedang teliti untuk beri keutamaan. Tapi seperti yang saya sebut, kalau saya tanya saya, apa dia keutamaan pembangunan ini? Selain daripada infrastruktur, saya kata, selesaikan masalah miskin dan tegar. Masalah banjir. Takkan tiap-tiap tahun banjir. Merdeka dah 70 tahun, banjir tiap-tiap tahun. Dan tidak ada langkah-langkah yang cepat dan berani. Hal-hal ini kita kena jelaskan dan laksanakan. Perumahan rakyat. Saya ucap terima kasih sekali lagi kerana Kerajaan negeri berusaha mengadakan projek perumahan yang besar di Seberang Jaya dan Batu Kawan, dan insya-Allah kita akan luncurkan pada tahun ini juga. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Tuankuasa Masjid dan Fadlina, Menteri Pendidikan yang anak muda yang bawa beberapa banyak perubahan. Dan perubahan tu kadang tak semua orang suka lah, macam saya wajibkan. Tahun depan nak masuk sekolah asrama penuh ke MRSM, ingat 70% STEM. Tidak usah rayu, tak usah buat tuntutan, kita tak layan. Kerana apa? Negara kalah. Kita bawa Nvidia, Infineon, ARM, Google, Microsoft. Tapi anak-anak terlatih terbatas. Bukan makna kita ambil sains tak ada akhlak Islam. Kita ada. Tetapi ini keputusan yang kita buat, dan saya harap ibu bapa di sini bagi kerjasama dan sokongan kepada usaha-usaha bawa perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.